Hari ini 3 Disember 2025, kita juga nak meraihkan Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa 2025 yang disambut bukan saja dekat Malaysia, malahan satu dunia sambut. Dan kita bukan sekadar meraihkan komuniti OKU ini sebenarnya, Rina, tapi kita nak meraihkan juga kekuatan, ketabahan dan juga sumbangan mereka dalam membina keluarga. Okey, jom kita nak bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kami yang nampaknya dah pun bersedia. Ini adalah satu hari yang sebenarnya kita sebagai masyarakat Malaysia juga perlu meraihkan, menghargai komuniti OKU ini. Betul? Dan kita nak ucapkan selamat datang, Assalamualaikum kepada tiga tetamu istimewa kita. Puan Ramlah Jali, Penasihat Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, khabar baik. Tiba-tiba ada Mimi Fly lah. Ini kita cakap tak perlu kita perkenalkan lagi. Tak perlu. Dah kenal. Kita bersama dengan Mimi Fly. Apa khabar Malaysia hari ini? Terima kasih, khabar baik. Dan untuk pengetahuan penonton setia kami, Mimi Fly merupakan anak kepada Puan Ramlah Jali. Kita juga kali pertama macam teruja. Betul ke? Wah. Hari ini dapat berkenalan dengan kedua-duanya sebagai pasangan ibu dan anak. Kejap lagi kita nak ikutilah pengalaman dan juga perkongsian, ya, boleh ya. Dan kita juga bersama dengan Cik Silaturahim Dahman, Presiden Majlis Pendidikan Khas OKU, Pelihatan Rantau Asia Timur dan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hebat Uncle Rahim ni. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita orang-orang hebat hari ini. Ya. Okey, kalau kita nak bercakap tentang sambutan Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa 2025 ini, tema yang diangkat pada tahun ini, masyarakat inklusif OKU kunci kemajuan sosial. Jadi kita nak tanya dekat Puan Ramlah lah kan, sebagai permulaan yang juga sebagai penasihat persatuan. Jadi bagaimana Puan melihat tema yang diangkat untuk tahun ini dan apa makna tema ini secara peribadi bagi pandangan Puan sendiri sebagai permulaannya? Ya, terima kasih kerana mengundang kami. Dan saya membawa sekali anak saya kerana dia menjadi jemputan hari Sebab dia tak nak Mimi tidur lama-lama. Okey, tema pada tahun ini pada sempena sambutan Hari Kurang Upaya ialah kita nak melibatkan kan OKU dalam semua aspek kehidupan dan juga pekerjaan. Jadi kita nak bagi sama taraf dengan yang berupaya. Tak ada langsung perbezaan kan. Kalau kita lihat hari ini bagaimana pencapaian dalam kalangan komuniti OKU sendiri cukup membanggakan. Tapi kalau kita nak lihat daripada satu sisi lah kan, sebagai seorang anak Mimi, kami pun terkejut juga berkali pertama kan, sebab mungkinlah kita ni jarang berjumpa dan bila dapat tahu tu, saya percaya Mimi sendiri pastinya merasakan individu yang berada di sebelah anda ni satu figura yang sangat hebat, membesarkan anda, mendidik menjadi siapa Mimi Fly hari ini. Betul. Dari sudut pandang seorang anak, bagaimana Mimi melihat ibu itu sendiri? Dari sudut pandangan seorang anak melihat mama Mimi ni, dia bukan OKU lah. Luar biasa, Dia macam orang bagi Mimi, sebab mama Mimi dia besarkan kami tiga beradik. Dia bekerja masa tu di Angkasa Puri ya, Ma. Jadi Mimi pun exposekan dengan entertainment punya industri ni daripada Mimi kecil sebabkan mama. Mama juga seorang penulis skrip. Jadi Mimi rasa Mimi punya bila Mimi menulis tu datang daripada dia juga, dan dia memang sangat-sangat mementingkan pendidikan. Jadi Mimi, adik Mimi, abang Mimi semua memang tahu betapa pentingnya pendidikan ni bagi mama. Mimi rasa sebab itu juga yang buatkan mama boleh menjadi penasihat untuk orang OKU, kerana dia sangat mementingkan kebajikan orang OKU sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya dekat Tuan Silaturahim Dahman lah kan. Kalau kita nak bercakap tentang OKU ini, mungkin ada beberapa isu yang sering kali dibangkitkan ataupun mungkin ramai juga di antara kita yang sebenarnya ingin membantu terus golongan OKU ini supaya seperti mana Puan Ramlah katakan tadi, kesamaan itu, kebersamaan itu dapat kita buat bersama-sama. Jadi mungkin antara isu-isu yang mungkin dibangkitkan sekarang, mungkin apa tentang OKU ini, Tuan? Ya, terima kasih MHI. Sebenarnya kita dalam proses untuk mewujudkan satu ekosistem sokongan menyeluruh kepada golongan OKU.
pada teorinya kita mempunyai akta yang baik, polisi yang baik, dasar yang baik, ya, dan slogan yang baik. Tetapi bagaimana kita menterjemahkan apa yang berada di atas kertas ini ke dalam satu bentuk tindakan yang berbentuk realiti, ya. Adakah OKU mempunyai peluang pendidikan yang sama rata? Adakah ekosistem di institusi pengajian kita membolehkan, mengupayakan mereka yang dikategorikan sebagai kurang upaya, tidak upaya ini untuk mengikuti kursus pembelajaran daripada sekolah rendah hingga ke peringkat universiti. Dalam sektor pekerjaan, di mana kita berada sekarang? Adakah polisi 1% untuk OKU itu sudah dipenuhi? Kalau belum, mengapa? Ya? Dalam negara kita, kita anggarkan 40% daripada penduduk Malaysia terdiri daripada orang kurang upaya dan warga emas. Ya? Jadi gabungan kedua-dua kumpulan ini, OKU dan warga emas ini membentuk sekitar 40%. Ini satu angka yang besar. Ya? Dan lama-kelamaan semakin ramai yang menjadi kurang upaya kerana kecacatan dan kerana faktor usia yang tua. Ya? Jadi adakah kita harus menunggu sehingga di mana sistem kita juga menjadi kurang upaya kerana terlalu ramai orang yang kurang upaya. Ya? Perlu ada satu inisiatif yang lebih agresif lah untuk memastikan agar komuniti ini juga tidak terkecuali daripada menikmati segala kemudahan yang ada. Baik, Puan, mungkin Puan juga boleh kongsikan, kalau kita lihat kan, ini pengalaman sendirilah kan, bila nak membesarkan anak, kalau kita lihat sebagai seorang yang normal pun, kita tahu ada cabaran yang tersendiri. Tetapi bagi seorang wanita yang kalau kita lihat mungkin dari fizikalnya sahaja, tapi bak kata Mimi tadi luar biasa. Apa agaknya antara kekuatan yang dipegang oleh Puan Ramlah sendiri dalam memastikan kejayaan tiga anak Puan? Saya bekerja kan. Jadi masa untuk mengendalikan rumah tangga tu kita bagi-bagikan. Dan kita terpaksa berkongsi dengan anak. Menjadi OKU ni, perkongsian kita dengan anak-anak tu adalah lebih lah. Jadi kita perlukan anak-anak memahami yang kita ni kurang upaya. Saya mengharapkan dengan kasih sayang yang saya curahkan dengan suami kepada anak-anak akan menyebabkan anak-anak tidak merasa yang saya ni adalah kurang upaya. Memang tak rasa. Jadi, sebagai anak saya rasa Mimi yang lebih tahu dan rasa apa sumbangan saya dan bagaimana saya mengendalikan. Misalnya, saya jarang makan di luar. Jadi saya masak sendiri. Macam mana saya sibuk pun, saya tetap akan meluangkan masa, mencuri masa, masak untuk anak-anak makan sebelum ke sekolah. Lepas tu, jadi mereka ni terdidik yang makan di luar tu adalah bila nak special saja. Yang hari-hari biasa tetap dia akan makan air tangan ibunya. Jadi saya sendiri pun kadang-kadang rasa juga kenapa mesti susah nak masak juga untuk anak-anak. Tapi saya jadi biasa tu sebab anak-anak enjoy makan. Dan dia orang kecil-kecil lagi saya dedahkan dengan makan sayur, makanan yang berimbang. Sebab patutlah anak-anak dia pun memang anak-anak dia pun semua kuat makan. Apa menu hidangan yang paling Mimi suka orang belah masak? Okey, rendang mama sedap, laksa mama sedap. Kena datang ni. Kari pap mama sedap. Semua je sedap. Udang cili kicap mama terbaik. Terus lapar. Ya, Mimi rasakan sebagai anak mama dah berjaya lead by example. Bila Mimi tengok cara mama menangani kehidupan harian dia, dia nampak sangat independen. Sebab walaupun dia kurang upaya, dialah jahit langsir kat rumah tu, dialah masak, dia gardening, dia crafty, dia sangat crafty. Jadi dari bila kami tengok mak kita macam tu, jadi kami adik-beradik pun ada
hobi sendiri yang penuhkan masa dengan menambah skill atau polish kita punya confident dalam apa saja yang kita buat. Sebab mama bila kami membesar tu, kami tengok mama macam semua benda boleh buat. Semua benda dia boleh buat and dia tak ada rasa susah pun. Tak pernah pun Mimi rasa mama terapkan benda yang susah. So kadang-kadang bila Mimi mengadu dengan mama, benda-benda yang menyukarkan hidup Mimi ke apa, mama akan cakap, Mi, kalau mama boleh buat, kan Mimi tak boleh buat. Dia macam tu. Setuju? Ya, so dia, Mimi rasa adik-beradik Mimi, termasuk Mimi, ada develop this optimistik dalam hidup ni kerana Mimi ada mak macam mama. Ya. Sangat luar macam biasa. dalam kerjaya sini pula Mimi bagaimana apabila dapat jadikan Puan Ramlah ni sebagai inspirasi kepada mereka kan. Jadi dalam bidang seni pula mungkin macam Mimi sendiri mungkin lebih lantang suarakan tentang golongan OKU ni harus diberikan perhatian dan sebagainya. Macam mana pula Mimi? Ya benar, sebab Mimi memang bila kita membesar, maksudnya Mimi tahu setiap struggle yang mama lalui sebagai orang OKU. Dari segi accessibility bila kita nak ke mana-mana, dari segi macam bila kita nak pergi hotel pun, mama boleh mandi tak dekat hotel ni? Boleh masuk bilik air tak? Kan benda-benda macam tu Mimi tahu, yang Mimi rasa Mimi lebih mendekatkan diri dengan orang EQU supaya Mimi dapat tanamkan sifat empati dan juga yakin diri dalam sampai belajar bahasa isyarat. Itu yang lagu raya ada. Dah tahu dah sekarang kenapa ya. Okey. Empati dia kan. Betul-betul. Saya setuju. Baik, Cik Selatul, mungkin kita nak kongsikan bersempena dengan sambutan Hari OKU Antarabangsa ini kan. Bagaimana mungkin dari segi agenda ataupun perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahawa komuniti OKU ini terus dihargai dan sentiasa menjadi perhatian? Saya fikir untuk kali ini dalam sektor pendidikan, Okey. saya mewakili Majlis Pendidikan Khas Antarabangsa Serantau. Jadi untuk tahun ini kami memilih untuk melancarkan kempen Braille, Global Braille Campaign kita panggil, Global Braille Campaign. Kerana Braille semua orang tahulah ia adalah tulisan timbul yang membolehkan OKU penglihatan menulis, membaca dan mengira. Tetapi dengan wujudnya teknologi, Braille semakin pupus. Makin dilupakan. Mengikut survey atau tinjauan yang kami buat, hanya 10% daripada OKU penglihatan yang masih menggunakan Braille. Jadi membimbangkan kita ya. Oleh itu kita melancarkan kempen Braille ini dan para penonton boleh masuk ke website www.icevi.org icevi.org dan boleh klik pada Global Braille Campaign. Kerana pada 4 hari bulan Januari tahun 2026 genaplah 217 tahun usia Louis Braille, iaitu manusia yang mencipta tulisan Braille ini. Jadi kita akan melancarkan kempen ini secara rasmi pada 4 Januari. Mudah-mudahan kanak-kanak OKU penglihatan, terutamanya generasi muda yang banyak bergantung kepada gadget ini akan jatuh cinta kepada Braille. Kerana Braille ni telah terbukti memainkan peranan yang besar kepada 285 juta orang buta dalam dunia ni. Belajarlah. Boleh belajar. Jadi lepas ini lagu dah lain lah. Lagu dah ada Braille. Lagu dalam buku. Betul. Boleh letak lirik. Jadi kita berbalik kepada masyarakat inklusi OKU, kunci kesejahteraan sosial ni. Mudah-mudahan kewujudan OKU dalam masyarakat kita dilihat sebagai salah satu komponen penting dalam negara. Kerana OKU tidak akan menjadi lemah sekiranya ekosistem dalam negara kita bersifat
menyeluruh, berbentuk accessible ataupun boleh dicapai. So sesuatu kursi roda itu tidak dapat masuk bangunan bukan kerana dia duduk atas kursi roda, tapi kerana bangunan itu tidak ada lift, for example, atau kerana bangunan itu bertangga dan tidak mempunyai ramp. Orang buta jatuh longkang bukan sebab dia buta, sebab longkang itu tidak bertutup. Jadi kita kena melihat dalam konteks itu. Orang pekak dan bisu tidak dapat berkomunikasi bukan kerana dia pekak dan bisu, tapi kerana pihak yang ketiga itu tidak tahu bahasa isyarat. Ya. So kita melihat persekitaran itu yang menjadikan kita ini double OKU. Ya. So marilah kita membentuk satu masyarakat yang benar-benar inklusif OKU. Semoga pembangunan sosial kita lebih bersifat mesra OKU, mesra rakyat dan membentuk satu masyarakat sejagat yang universal. Hebatlah Uncle Rahim. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang diimpikan tu dapat direalisasikan. Kami juga mengharapkan agar kita sebagai masyarakat secara umumnya, kita perlu melihat bahawa dalam komuniti kita ini, ada komuniti istimewa ni, OKU ini, yang perlu sama kita layan mereka seperti manusia biasa yang lain. Betul. Okey? Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada Puan Ramlah Jali, Mimi Fly, dan juga kepada Cik Silaturahim Dahman di atas perkongsian berkenaan dengan Hari OKU Antarabangsa 2025. Dan daripada kami, Syai, selamat Hari OKU semua. Selamat Hari OKU. Terima kasih. Perlu ada rasa empati dan juga perlu membuka mata semualah untuk kita bersama-sama dengan golongan OKU ini. Baik.